Salam guys, apa khabar semua? Diharap semua sihat-sihat. Okey, bertemu kembali. Video kali ni, lagi satu video unboxing. Kali ni unboxing selipar pula. Aku beli selipar ni daripada Shopee. Okey. Harap-harap muat lah dia ni saiz Aku order 2. Kita buka dulu tengok macam mana lah dalam. Cepat juga sampai ni dalam masa tak sampai 48 jam lah dah. Cepat sampai, memang cepat. Sebab kedai dia ni dekat Mentekap. Jadi aku dekat Ceror tau. Jadi cepat lah cepat. Okey, 1. Dan juga 2. Okey, aku buka dalam. Macam ni selipar ataupun sandal lah, kita boleh pakai untuk jalan-jalan ke apa ke, semua boleh lah. Aku harap dia saiz dia muat lah. Okay, aku nak buka yang ni pun buka, lepas tu aku nak test dulu saiz dia okey ataupun tak okey. Okey, cantik tak? Memang cantik lah. Kedai dekat luar sepasang ni saja, sepasang ni hampir 25 ringgit. Ada tempat dijual 30 ringgit. Tapi aku beli ni aku beli 8,5. Ni 8,5. 8 ringgit 50 sen saja. Okey, aku nak cuba saiz dia. Saiz dia okey tak okey. Okey lah, 8 ringgit setengah ke. Macam ni. Okey lah, boleh. Cukup. Memang muat. Aku order saiz 45. Dia saiz dia memang okey guys. Memang muat lah kasut ni. Jadi 2 kasut ni aku beli sepasang tu 8 ringgit setengah. Dan harga memang murah. Kalau anda berminat, boleh je lah beli kasut ni. Selipar kasut pula. Selipar ni dekat sini ataupun dekat link kat bawah. Okey, jumpa lagi guys.